Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejambak kasih seharum kasturi buat penerjun majlis Barisan Kehakiman yang melandaskan neraca keadilan, penjaga masa dan guru-guru penggerak generasi berwawasan, seterusnya warga dewan. Arena pada hari ini saya lakari dengan sebuah pidato yang berpaksikan tajuk Celik Digital Cemerlang Akademik. Warga dewan yang budiman. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, celik memberi maksud tahu, faham atau sedar akan sesuatu perkara. Digital pula berkaitan dengan teknologi komputer, maklumat atau sistem elektronik. Cemerlang akademik adalah pencapaian tinggi dalam bidang pelajaran atau pendidikan. Celik digital cemerlang akademik dapat dirumuskan sebagai keupayaan memahami teknologi digital untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Hadirin yang dihormati, indikator saya yang pertama ialah penguasaan teknologi memperkasa pembelajaran. Pelajar yang celik digital mampu menggunakan alat seperti pembelajaran, aplikasi pendidikan dan sumber dalam talian untuk memperluaskan ilmu. Contohnya, penggunaan platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams meningkatkan interaksi dan akses kepada bahan akademik. Modul teknologi maklumat dan komunikasi TMK telah dilaksanakan secara rasmi di Sekolah Rendah Malaysia bermula April 2025. Melibatkan 10 mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan Sejarah. Lantaran itu, penguasaan teknologi bukan sahaja memperkasa pembelajaran, malah menjadi asas kepada kecemerlangan akademik dalam era digital. Hadirin yang dihormati, indikator kedua ialah etika digital menjamin kecemerlangan. Celik digital bukan sekadar tahu guna teknologi, tetapi juga bijak mengamalkan etika seperti elak plagiat, hormat privasi dan berkomunikasi secara berhemat. Contohnya, pelajar yang beretika digital lebih dihormati dan mampu membina reputasi akademik yang baik. Menurut Cyber Security Malaysia, lebih 70% pengguna internet di Malaysia masih kurang pengetahuan tentang etika digital dan keselamatan cyber. Etika digital membentuk pelajar yang berdisiplin, berhemat dan bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi. Celik etika digital membantu mencegah salah guna maklumat serta meningkatkan integriti akademik. Warga dewan yang disayangi, indikator ketiga ialah literasi digital meningkatkan daya saing akademik. Pelajar yang mahir mencari, menilai dan menggunakan maklumat digital secara kritis lebih bersedia menghadapi cabaran akademik dan kerjaya. Contohnya, kajian menunjukkan pelajar yang celik digital lebih cemerlang dalam tugasan berasaskan penyelidikan dan pembentangan. Kajian MCMC 2023 menunjukkan pelajar yang celik literasi digital lebih cekap menilai maklumat dan menyelesaikan tugasan akademik. Menurut Profesor Dr. Nur Aziah Alias, literasi digital meningkatkan keupayaan pelajar berfikir kritis dan bersaing secara global. Literasi digital memperkukuh daya saing akademik pelajar dalam era teknologi. Celik digital menjadikan pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran pembelajaran masa kini. Hadirin yang dihormati, sebagai tuntasnya, celik digital membolehkan pelajar menguasai teknologi untuk memperkasa pembelajaran dan pencapaian akademik. Etika dan literasi digital membentuk pelajar yang berdisiplin, kritis dan bersedia menghadapi cabaran global. Gabungan kemahiran digital dan kecemerlangan akademik menjamin masa depan yang gemilang dalam era teknologi. Sekian, terima kasih.